Sumut Nusantara Command Center SNCC memandang serius tindakan rejim Israel yang bercanggah dengan undang-undang kemanusiaan antarabangsa serta resolusi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu United Nations termasuk Statut Rom di bawah perkara 8-2-A-2 atau 8-2-C-1 tindakan menyiksa, memukul atau melayan tahanan termasuk aktivis yang ditahan secara tidak berperi kemanusiaan dikategorikan sebagai pelanggaran berat Konvensyen Geneva. SNCC mengecam sekeras-kerasnya tindakan ekstremis rejim Israel, Itamar Ben-Gvir bersama pihak IOF yang didakwa melakukan kekerasan fizikal, tekanan mental dan ugutan terhadap para aktivis kemanusiaan yang tidak bersenjata. Tindakan ini memperlihatkan wajah sebenar rejim apartheid yang terus bertindak di luar batas kemanusiaan. SNCC menegaskan bahawa kenyataan bercanggah daripada beberapa pimpinan Israel terhadap tindakan ekstrim Itamar Ben-Gvir membuktikan wujud perpecahan dalaman dalam rejim tersebut apabila Benjamin Netanyahu bersama Menteri Luar dan Duta Israel ke Amerika Syarikat menyatakan bahawa tindakan Ben-Gvir itu adalah tidak selari dengan nilai rejim memudaratkan serta disifatkan sebagai tindakan cuai. SNCC menerima maklumat yang turut disiarkan di dalam akhbar rejim penjajah bahawa sebahagian aktivis yang dicolek dijangka akan dipindahkan ke penjara Ketziot, Israel dalam masa terdekat. Justru pasukan guaman Sumut Nusantara iaitu Center for Human Rights Research and Advocacy Centra dengan kerjasama counterpart The Legal Center for Arab Minority Rights adalah yang berpusat di Haifa telah bersedia di pelabuhan Ashdod serta mengesahkan bahawa aktivis kemanusiaan flotila termasuk 29 rakyat Malaysia berada dalam keadaan stabil dan sedang menanti kebenaran untuk adalah bertemu bersama mereka. SNCC mengesahkan bahawa sekurang-kurangnya 87 aktivis yang sedang ditahan dan dicolek di pelabuhan Ashdod telah melancarkan mogok lapar berskala besar sebagai tanda bantahan terhadap penahanan haram, layanan tidak berperi kemanusiaan serta pencabulan hak asasi yang dijalankan oleh pihak rejim ke atas aktivis kemanusiaan Global Sumut Flotilla. Ketua Pengarah SNCC telah dihubungi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 7.55 pagi tadi. Beliau memberi jaminan komitmen yang maksima dan sedang mengetuai segala usaha bersama kerajaan Malaysia menggunakan hubungan dua hala yang akrab dan telah pun berhubung rapat dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bagi mendesak pembebasan segera seluruh aktivis yang dicolek serta untuk memastikan selamat dan mengelak mereka dari dipenjarakan di penjara Ketziot. Sumut Nusantara Command Center turut dimaklumkan oleh pihak Menteri Luar Negeri Yang Berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Hassan bahawa Wisma Putra menggandakan usaha diplomatik bersama Turki serta beberapa negara lain termasuk membuat persediaan wakil kedutaan di Istanbul, Amman dan Kahirah bagi memastikan keselamatan dan pembebasan
rakyat Malaysia yang terlibat dalam misi Sumut Flotilla ini. SNCC menegaskan insiden penculikan ini turut membangkitkan kemarahan dan kecaman antarabangsa, termasuk kenyataan negara serta aksi demonstrasi di Itali, Turki, Sepanyol, Perancis, Belgium, Ireland, Kanada, Belanda, Jerman, Korea Selatan, Australia, Portugal serta organisasi antarabangsa juga turut mengecam tindakan pencerobohan dan penculikan terhadap aktivis flotilla ini.